Saya ada seorang kawan saya meninggal dunia tuan-tuan di Madinah tuan-tuan pada bulan Ramadan. Pada saat saya dapat berita kematian dia, saya menangis tuan-tuan. Saya kata, aku ustaz pun tak dapat apa yang kau dapat wahai Badrul. Kawan saya budak Ulu Langat ni tuan-tuan, dekat je, jaga Madrasah Miftahul Ulum. Tapi Allah pilih dia mati depan makam baginda SAW, tengah bagi salam pada baginda SAW. Assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Allah ambil nyawa di tengah-tengah itu tuan-tuan. 10 kelebihan Allah bagi pada hari dia mati. Saya bilang, Badrul, banyak orang nak mati di Madinah, tapi Allah pilih mati di Malaysia. Engkau Allah pilih mati di Madinah. Badrul, engkau mati di Madinah, tapi dalam Masjid Nabawi. Banyak orang mati di Madinah, tapi tak ramai yang mati dalam Masjid Nabawi. Badrul, ramai orang mati dalam Masjid Nabawi, tapi nak cari seorang mati dalam Raudah, payah nak cari, tapi engkau mati dalam Raudah. Banyak orang mati dalam Raudah, tapi nak cari mati depan makam Rasulullah tengah bagi salam pada Nabi, memang tak jumpa. Dan engkau mati dalam bulan Ramadan. Engkau mati pada 10 hari akhir Ramadan. Engkau mati pada hari Jumaat, malam Lailatul Qadar 27. Dan engkau mati dimakamkan di kuburan Baqi' bersebelahan dengan makam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kata, apa benda lagi kau nak? Kau dah dapat semua benda istimewa. Hari mati 10A+. Allah bagi. Ini 10 markah penuh pada hari dia mati tuan-tuan. Kita terfikir, dapat tak mati di Madinah. Kawan saya pada hari pertama, tahun pertama saya buat haji 4 tahun yang lepas. Dia ni bukan orang hebat sangat, orang biasa je tuan-tuan. Tokek restoran. Dia kata, saya terasa nak ambil selfie lah dengan Maulana. Malam Arafah, malam Tarwiyah tuan-tuan. Kumpul, duduk ambil gambar. Hantar kat kawan-kawan kat Malaysia. Kan? Biar ada orang jealous tengok kita kat Padang Arafah Ustaz. Masya Allah. Dia pun hantar gambar kat kawan-kawan dia. Rupanya tuan-tuan, itulah malam terakhir saya berjumpa dengan dia. Hari itu kita sibuk dengan amalan, dengan khutbah Arafah, dengan semua doa. Selepas tu saya dengar dia sakit, kencing manis, kena potong kaki, kena potong sampai lutut. Hari ketiga dia meninggal dunia. Meninggal dunia tengah menunaikan haji. Saya kata, inilah kematian yang paling mencemburukan saya. Sebab saya terbaca hadis baginda SAW, siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menunaikan haji dan umrah dan dia mati dalam perjalanan, dituliskan untuknya pahala menunaikan haji dan umrah sampai hari kiamat. Dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sedang mengucapkan talbiyah. Orang lain bangkit daripada kubur nanti, oh bising, meraung-raung, menyumpah-nyumpah. Tapi orang mati tengah menunaikan haji, dia mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar.